Kerja tak? Agak betul. Welcome to my YouTube channel AI Arisa Mek Fateh. Satu-satu harap I love you. Ingat kesenyumnya ate Melaga ke Hewan cerita me ada konan jenteku. Okay guys, macam yang korang tengok tajuk, susah nak explain sebenarnya kita dalam kereta ni. Okay, dia macam ni. First tu Arisa kena warded. Before kena warded yang hari tu masa Arisa buat video tolak hajat tu kan, tu memang emergency sebab air kencing kotor. Yang next ni kesalahan daripada doktor, mistake daripada farmasi biasa, klinik swasta biasa dekat Kelantan. Dia check, dia kata HB saya 7.6. Macam shock kan. Lepas tu saya warded tu sebenarnya dia just nak masukkan air tu je. Saya tak tahu pun saya kena warded. Sebenarnya saya nak pergi check darah je sebab saya nak tukar ubat. Macam sekarang saya dapat Iberate. Macam Fira bagi tahu saya dia dapat Obimin Plus. So saya nak tukar ubat daripada Maltofur kepada Obimin Plus. Saya pergilah check darah. Lepas tu tiba-tiba saya kena warded. Saya macam blank lah kejap kan sebab darah aku okey je. Lepas kena warded satu malam tu, doktor bagi tahu yang sebenarnya darah saya okey je. So journey daripada situ kita macam agak sebab lah sebab saya seorang. Walaupun saya ada family, thank you for my family, adik saya, umi saya yang sentiasa teman saya, yang sentiasa tengok-tengok saya sakit. And then saya macam nak suami saya lah. Lepas tu barulah Naim surprise saya dia balik Kelantan. Tapi sebenarnya surprise dia bocor sebab saya track dia melalui Find My iPhone. Maju. So daripada situ korang jangan risau, kesihatan saya alhamdulillah okey je so far. By the way, video ni pun saya tak nak buat juga sebenarnya sebab video saya tak panjang. Cuba saya nak kongsikan dengan korang and nak orang cakap penuhkan saya punya memories masa saya pregnant. Sebab pregnant ni bukan selalu, and kita journey pregnant ni saya rasa saya nak share dengan korang yang tak pernah lewati benda ni lagi. So kalau kita nampak orang tu tengah sakit ke apa, kita just bagi sokongan and moral support. Saya punya support system family belah saya memang cukup-cukup hebat and membuatkan saya kuat. Saya macam alhamdulillah support system membantu saya untuk jadi lebih kuat. Walaupun saya tengah pening, saya tapi makan macam ni. Makan 2-3 kali satu hari. Puasa tak. Saya tak puasa lepas pada hari kejadian yang saya kencing kotor tu. Start pada situ memang saya tak puasa langsung atas nasihat ramai. Memang dia cakap tak payah puasa lah. Lepas tu alhamdulillah getting better. Saya makan ubat tak talau wayak. Saya memang jenis yang kalau bab-bab ubat memang saya makan teratur. Saya tak pernah miss ubat. Sebab tu saya pelik kalau macam orang cakap HB saya rendah. Sebenarnya HB saya cantik je sebenarnya, alhamdulillah. So now my latest HB 9.7. So doktor suruh bagi makan Iberate sebab dia kata duduk situ je. And then untuk nasihat korang yang suruh makan bayam, nanti saya cuba bayam. Saya dah makan pati 5, saya dah makan jambu batu, saya dah makan hati lembu, saya dah makan hati ayam. Benda tu tengah proses kan. Saya dah makan kerang. Sebab saya ni ada restung. So bila saya makan kerang, restung attack saya pula yang tak sihat. So banyak benda yang saya nak kena explore lagi tentang diri saya sendiri waktu saya pregnant. Sebab kita tak tahu macam mana bila kita pregnant ni badan kita berubah. And korang tahu tak, saya punya pelik masa pregnancy ni, saya takut gila naik flight. Even though naik flight tu daripada KL ke Kelantan, saya pernah naik flight. Sebelum ni saya tak pernah macam tu. Kalau saya boleh tunjuk kat korang video tu, mesti macam kelakar gila. Saya pegang tangan adik saya, dan tu kita orang nak balik daripada KL ke Kelantan. Saya nangis. Padahal dia macam biasalah flight tu, langgar-langgar awan, bergerak-gerak macam tu kan. Saya tak boleh. Maybe pembawakan budak kot. Lepas tu saya cakap kat suami saya tak nak balik dengan flight. Tolonglah ambil saya. Sebab itulah Naim turun ke Kelantan dan ambil saya. So itulah journey. Serba sedikit and emosi saya waktu saya dekat dalam ward tu dia macam bercampur bau. Sebab yelah kita anak twin, macam mana penjagaan. Tapi alhamdulillah saya punya makan dijaga sepenuhnya oleh ibu saya, umi saya sendiri. And tak ada masalah langsung dari segi berat ke apa.
gula tak sangkut. Alhamdulillah. Sebab itulah saya rasa macam beratnya nak balik KL balik. Sebab tahun ni saya raya. Berat, I kan jaga makan you dulu. Ya, tapi you kerja sayang. Tak ada 24 jam nak jaga. Okey, lepas ni untuk pengetahuan korang, so bila Arissa dah nak jujur mengandung, so Naim akan slowkan sikit Naim punya kerja lah. So kemungkinan Naim akan handle. Dia kata dia sanggup ketepikan semua kerja dia semata-mata untuk jaga Arissa. So nanti bila Arissa dah masuk 7 bulan, dia nak ketepikan semua kerja dia and nak duduk rumah. Dia nak buat YouTube untuk korang. Korang setuju ke tak? Ya, sebab Naim macam kesian lah tengok YouTube Arissa. Sebab dia kan dah tak larat nak buat video. So sesementara dan juga sesekali tu Naim jaga Arissa kat rumah. So Naim boleh lah buat YouTube untuk Arissa. Dia bincang dengan saya, dia kata waktu dia nak jaga masa hujung-hujung saya nak beranak tu, saya kata tak larat, ada syarat kan. Dia kata dia nak conquer YouTube saya. So korang tolong suggest video apa yang nak kita buat untuk korang. So nanti saya harap sangat korang enjoy tengok penerimaan Naim macam mana. Maybe Naim akan buat rancangan masak-masak. So Naim akan first video Naim akan buat homemade. Korang tolong jangan request pelik-pelik, takut jadi pelik YouTube aku nanti. Aku pun tak mampu nak jaga nanti. So itu sajalah kita punya ni. And saya punya video yang paling last sebelum saya balik sini ialah saya bersalam-salaman lah dengan Umi dengan adik saya. Masa tu macam sedih sangat sebab saya tak pernah berpisah lagi dengan Umi dengan adik saya. Even dah kahwin, last tahun lepas kita orang beraya bersama. So tahun ni adalah tahun pertama saya raya tanpa Umi saya di pagi raya. Tanpa ciuman pertama tu ciuman pipi Umi saya. So dia macam sebab lah sikit. Plus dia orang jaga saya masa saya sakit. Waktu saya balik kampung tu saya sakit. Sakit itulah, sakit inilah. So kita rasa macam touching. Lagi-lagi kita pregnant, emosi kita tak payah cakap. So semoga family saya diberkati, diberi kesihatan yang sempurna, and diangkatkan darjat dan dijauhilah segala benda-benda yang tidak diingini itu. Korang, Naim nak datang. Nak buat surprise tapi saya dah tahu. Saya detect location dia. Kau janganlah teliu. Kali ni saya masuk ward bukan sebab pendarahan kapal. Baby berdua alhamdulillah sihat. Tapi saya punya HB terlampau low. Juga dia cakap memang pembawakan baby dua betul macam tu. Saya mohon sangat korang jangan komen pelik-pelik dekat bawah. Jangan salahkan saya. Saya dah jaga makan yang sebetul-betulnya. Saya dah makan semua benda yang korang suruh, yang orang tua suruh. Semua benda yang menaikkan darah HB tu saya dah semua try. Delima, pati lima, kerang, hati ayam. Saya bukan tak cuba, saya cuba. Cuma saya bawa 2 babies. So, korang kena faham. Korang jangan komen pelik-pelik tau. Korang komen bagi semangat dekat saya supaya saya sihat selalu. 2 hours later. Korang, saya nak update. Saya dah boleh keluar. Doktor dah masukkan ubat, dah masukkan iron. Apa? Zinc iron, tahu? Lepas tu saya dah sihat, saya dah boleh keluar. Suami saya belum sempat melawat saya lagi, saya dah boleh keluar. Ada mesti dia macam baru nak feeling melawat bini kat hospital kan. Kejut tak? Tai lah. Kejut. Budak. A few moments later. Kita dah discharge. Dah boleh keluar dah. Kejap je. Nasib baik tak sampai 2 hari atau
kena tidur 2 malam ke? Tak tahu. 1 hari 1 malam je. Kita nak balik KL dah. Tahun ni tahun pertama kita raya KL. Tahun lepas raya kampung saya. Tahun ni sedih sebab tak tahu balik ke tak raya. Nanti kalau kita ada masa lebih, kita balik, okey yang? Okey. Umi tak pernah raya jauh dengan Umi. Tapi ya, Umi sedih lah. Bukan dekat nak balik. Duduk Kelantan tak apalah. Ni duduk luar. Jangan jaga Mami, time Mami sakit. Boleh nangis. Ya, boleh. Mami sakit sikit pun Umi nangis-nangis. Nanti Umi janji Umi nak datang jaga. Nanti kita jumpa lagi lepas raya. Lagi lama duduk rumah saya. Berat hati nak balik. Itu sajalah konten kita. Jangan lupa support. Jangan lupa tengok kemunculan orang kata apa Naim akan orang kata support video Arissa. So kemungkinan Naim lah yang akan menjadi host. So hope korang tak bosan dan juga jemu. Ni akan cuba sedaya upaya. Ni pun dah bosan dah. Okay, so itu sajalah konten kita pada kali ini. Thank you sayang, ambil I daripada Kelantan. Thank you bawa I pergi klinik, pergi hospital semua. I love you so much. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Kita punya perjalanan perkahwinan semoga dipanjangkan hingga ke syurga. Amin. So itu sajalah konten kita pada kali ini. Korang jangan lupa like, subscribe, comment and share. Itu saja video daripada channel Puan Cantik. Peace, bye bye. Nanti korang akan dapat intro baru, akan dapat outro baru. Okay? Intro baru Syah. Bye bye.